Kau tak suka kau jangan panjat lah wall aku. Kan ni rumah aku, kau kena masuk. Kan kalau masuk elok je lah. Kau diam sudah lah. Kalau kau tak suka sekalipun kan ni, kau masuk rumah aku, kau nak hina-hina pula. Alamak, siapa pula yang tak suka dengan pelakon Zul Huzaimi ni ya? Kata Zul, dia juga pernah berdepan situasi ditipu banyak kali sehingga mengakibatkan dia trauma. Bukan saja trauma, malah Zul juga sampai buat keputusan untuk kurang mendedahkan hal peribadi atau keluarganya. Sebaliknya, lebih kepada urusan kerja saja. Kata Zul, dia tidak mahu keluarganya pula akan menjadi mangsa kecaman sepertinya sebelum ini. Alahai, patutlah. Sabar je Zul. Tapi sebenarnya apa punca berlaku tu ya? Sebenarnya saya mengambil daripada nasihat Abang Rosyam. Awal dulu dia kata, Zul, kau ingat kau ikut jejak aku. Jejak dia simple aja, iaitu tidak mewawarkan tentang hal family sangat. Dia lebih pada kerjaya dia sendiri. Kontroversi kita kurangkan kalau boleh. Memanglah orang kata artis kalau tak sangkut dengan isu-isu ataupun kontroversi, bukanlah artis namanya kan. Cubalah takat benda kita settle. Jagalah kita punya ni. Orang nak dengki tu biasa. Tak senang pun dengan kita kan. Kadang saya buat live ke dekat mana-mana social media kan, ada je muncul orang kata suara-suara sumbang. Saya rasa macam, kau tak suka kau jangan panjat lah wall aku. Kan ni rumah aku, kau kena masuk. Kan kalau masuk elok je lah. Kau diam sudah lah. Kalau kau tak suka sekalipun kan ni, kau masuk rumah aku, kau nak hina-hina pula hiasan rumah aku. Mana boleh. Sebab selalunya kalau kebanyakan artis ni, dia memang selalu macam tu. Dia tanpa menjaga sebab kan kadang trauma, kena tipu. Abang pernah mengalami peristiwa macam tu? Ya, bab trauma tu memang saya akui lah. Dia dah trauma terlalu sangat. Bila dari dulu benda tak berubah, kau dah masuk dalam satu industri. Bila engkau dari satu entiti mana entah bidang masuk dalam bidang industri hiburan ni, kau nak menipu orang industri hiburan, tak bagus sebenarnya kan. Jadi benda macam tu saya rasa trauma. Saya rasa macam ni kan aku wawarkan nama kan, bukan nama orang. Bila kata kita tak bercakap ni bukan pasal apa, nak menjagalah. Kita ni bawah saya di bawah mai budak-budak saya ni, budak spark saya apa semuanya masih setia, yang percaya dengan kerja saya yang sebelum ini okey dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku satu kejadian ini menyebabkan artis-artis yang belum kenal betul dengan saya mengatakan saya ni tipu diorang pula. Impact daripada itu, sedangkan bukan saya yang buat hal kan. Ada satu entiti yang konon nak menyumbangkan dana tapi tak lepas benda tu kan. Saya kejar dia berbulan-bulan, bukannya berhari-hari, bukan minggu-minggu, sehingga kan Datuk Rosyam sendiri dengan Era Fazira sendiri terlibat sama ditipu. Bang, sebenarnya banyak ke bang mengalami kerugian tu bang, sampai abang rasa macam sebenarnya dengar daripada luahan abang pun tahu dah abang dah macam kesal dan juga marah lah sebenarnya ni. Okey, dari segi RM1 itu kita tahu amount itu betul, tapi dari segi masa dan harapan, dengan harapan itu bayangkan hampir lebih kurang dalam 60 ke 100 orang akan ada kerja mana percaya dengan saya, yang ikut saya. Abang Zoom punya hal kita ikut, kita buat, hilang itu berbulan-bulan menanti. Itu yang kita rasa kesal. Kita bukan pasal duit sangat kan. Pasal duit tu ialah one thing lah. Dia orang pun tak dapat apa-apa, saya pun tak dapat apa-apa. Okey, tak apa, kita redha kan, kita berserah macam tu aja. Dihargai mereka ini, budak motor ini di dalam layar perak. Itu yang diorang nak sebenarnya kan. Oh, alhamdulillah Abang Zul bawa juga kita orang ke dalam layar perak kan. Itu janji saya pada diorang. Tapi bila mana benda dah jadi hara macam ni kan, tak best macam tu, ada segelintir kawan-kawan artis lah kan yang rasa macam saya yang tak best buat dia tak best. No. Kalau kau kenal aku, kau akan faham yang aku ni bukan orang macam tu. Cakap pasal kenal dan juga cakap pasal orang kata nak bekerjasama. Bang, saya dah tengok abang ada sekarang ni kerap bersama dengan abang Azlan Komeng. Adakah abang ada buat projek dengan dia macam mungkin filem ke apa ke? Yelah, sebab kita tahu abang dengan Azlan Komeng memang dulu memang cukup terkenal dalam filem Rempit kan. Saya pernah cakap sekali dulu ketika tu, saya kata apa, Wak Ima, Azlan Komeng tu atas kursi roda sekalipun, saya tetap akan adakan dia dalam filem saya. Sebab itu memang value persahabatan. Saya kenal dia lama lah. Dia bukannya macam saya kenal setakat-setakat. Tak ada kan. Luar dalam saya kenal. Letak percaya dekat situ je sebenarnya. Macam ada individu lain contoh yang saya kenal lama-lama tu, semua saya akan cakap benda yang sama dan mereka juga saya harapkan percaya saya. Contoh kalau orang kata alah Zul baru-baru ni je rapat dengan Komeng, dulu tak, sorry lah, kita orang dah lama dah. So bila abang nak orang kata collaborate dengan mereka, tak kisahlah Wak filem ke apa sekalipun, tak rasa risau ke benda tu? Tak pernah 1% pun ada dalam hati saya, sebab saya kenal lama. Kalau kata Komeng, jom kita pergi ke Uganda kan, ada projek baik ni kan, kita nak pergi orang kata serve orang-orang yang susah kat sana, saya pergi. Saya kenal dia tanpa ada soal-soal kata nanti aku fikirkanlah. Itu saya tak yakin. Tapi orang kata lah bang kan, keluarga ke rakan baik ke, kalau kata buat duit ni
masing-masing akan gelap mata. Jadi untuk perkara tu abang dah bersedia ke bang? Sebab abang cakap abang dah pernah kena tipu. Jadi abang tak risau ke benda ni berlaku sama mungkin? Bab-bab pasal duit katakan akan berjadi gaduh lah sebelum ini. Tak kisahlah saya trauma dengan yang sebelum-sebelum ni, diorang tak declare pun pasal duit ni. Dengar lah komen tak, saya simple cakap, bro, apa-apa masalah kita duduk bincang kan. Tahu benda-benda yang melibatkan duit ni akan berhantu, bincang lah dengan aku. Simple aja. Apa-apa kita luah aja, hati ke hati. Sama juga dengan isteri dia, kata tipu orang apa semua, saya tak percaya kata. Nilang ura-ura sebelum ni saya baca lah, saya tengok lah apalah video lah keluar yang lalu kat saya pun, saya rasa ini bukan yang aku kenal ni. Datang mana yang dia tipu orang ni? Orang tipu dia ada. Itu saya boleh cakap. Bila saya dengar ini kau kena tipu, bukannya kau tipu orang.